I have numbers. Merah menjadi-jadi, kuning mekar paksi jiwa, membakar seruan jiwa para kekal buku akhir darah. Kuning dan merah, merah kuning lo juara, gergasi utuh Selangor ku juara, gergasi cengkam musuh binasa. Kebanggaan merah kuning, Selangor kekal sampai mati. Selangor, 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 Selangor merah kuning. Untuk yang mana fan-fan Malaysia yang nak support Harimau Malaya pada 31 bulan Mac nanti, jemput kita beramai-ramai ke Namdin untuk support pasukan Harimau Malaya kita. Nombor kontak saya 0135353510. Okey, lagi satu trip ni, hotel, flight dengan meal tak cover kita cover bus, trip bus saja daripada Hanoi ke Namdin. Lain semua flight dengan hotel semua support sendiri, check sendiri. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bangkok Penyokong LS20. Malam ni Selangor bertemu dengan pasukan Immigration FC. Bukan satu perlawanan yang boleh diambil mudah, walaupun Immigration FC ni kan rendah-rendah kan lah, tapi boleh kata dia giant killer lah, senang kata. So kan keadaan Selangor buat masa ni, Selangor di tangga keempat di belakang KL City FC dan juga Kuching City FC. So Selangor kalau nak naik semula kedudukan dengan kedua, Selangor kena menang malam ni dengan jaringan yang lebih selesa. Tolak dulu satu perlawanan kurang yang ada pada Kuching City FC. Kita fokus terus untuk malam ni. Dia tak boleh sampai level dah. Minggu lepas dah main-main, rugi mata dekat Hang Jebat dan draw dengan Melaka FC 0-0. Malam ni wajib 3 mata. Alright, insyaAllah Bangkok Penyokong. Grigol Moraes. Minit ke berapa lah, tak nampak lah. Minit lebih kurang 28 lah, lebih kurang. Susah tu nak gol. 1-0, alhamdulillah.
tamat separuh masa pertama kedudukan Alhamdulillah 2-0. Gol pertama Moraes, gol kedua tandingan cantik daripada Zikri. Akhirnya Zikri berjaya menjadikan gol. Tahniah Zikri. So ada lagi 45 minit untuk kita temui, untuk kita genggam 3 mata second half. 3 mata hari ini. Malu lah buat. Aduh Ref, advantage Ref. Gol, gol, gol. Parah baik. Ujilah lama. Gol ketiga muncul juga akhirnya minit ke rasa 40 kot. Moraes 2 biji lagi. 3-0. Lagi lah gol. Tak cukup. Memecah kebuntuan. Gol keempat 4-0 dan habis ni tambahan masa tadi 4 minit. Habis lah 3 mata. Alhamdulillah.
Alright, tamat game. Alhamdulillah tamat game. Selangor menang 4-0. Skorer Moraes 2, Zikri 1, satu lagi Vita. Vita berjaya juga skor akhirnya. Alhamdulillah. Boleh ikutkan banyak lagi Selangor boleh skor tadi kan. Tapi rezeki hanya bagi 4 je. Alhamdulillah. Apapun Selangor kembali ke atas tangga kedua. Minggu depan Selangor akan lawan KL. Itu tough. Derby Lembah Kelang. Kiranya penentuan juga tu. Apa-apa pun, jangan lupa like, subscribe, share dan juga komen. Support DB. Kalau nak beli apa-apa barangan, merchandise, support Al-Iwan Meru. Dan itu je lah. Jumpa next game insyaAllah. Net, selamat nyari Mak Melaya. Selamat tidak Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, puasa. Esok nak kerja, bye-bye. See you soon. Selamat Hari Raya.